Fussilat. Ya, dalam surah Fussilat Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر من آياته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Maksudnya dan daripada ayat-ayat, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Taala ialah wujudnya malam dan siang serta wujudnya matahari dan bulan. Berkait berhubung. Dengan ada matahari bulan, kita mengenal malam dan siang. Betul? Kita malam minggu belajar tentang Al-Quran. Kemudian Allah Taala berfirman, La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan juga kepada bulan. Sebab umat-umat terdahulu ada yang menyembah matahari dan bulan. Contoh rakyat negara Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Mereka menyembah matahari. Tuan-tuan lihat kisah mereka dalam surah An-Naml. Bagaimana buruk-buruk memberitahu kepada Raja Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman, bahawa ada satu negeri namanya negeri Sabah. Penduduknya hebat, penduduknya bertamadun, negara-negaranya cukup maju, tapi sayang mereka menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman seorang Nabi dan Rasul mengambil tanggungjawab menyampaikan dakwah kepada Ratu Balqis dan berjaya mengislamkan Ratu Balqis serta rakyat negara Sabah. Ini orang dulu ada yang menyembah, maka Allah Ta'ala tegak. Allah kata jangan sembah matahari dan jangan sembah bulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahum. Dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Khalaqahum, mereka. Kenapa Allah Ta'ala sebut mereka? Sedangkan matahari satu, bulan satu, ukur. Bila dibuat kajian, di dalam alam semesta ni banyak matahari dan banyak bulan. Sebab apa tuan-tuan? Matahari ialah salah satu bintang. Matahari yang menyinari kita hari tu, yang terbit timur tenggelam barat tu, hanyalah satu daripada ribu jutaan bintang yang ada dalam alam semesta ni. Kemudian bulan, bukan satu bulan yang kita kenal, yang bulan kita nampak waktu malam. Bulan banyak sebenarnya. Tiap-tiap planet ada bulan. Planet Marikh ada 2 biji bulan. Planet Mushtari ada 15 biji bulan. Planet Zuhal ada 21 biji bulan. Bayang. Ini bulan bukan satu. Bulan tu banyak. Allah Ta'ala kata mereka. Sujudlah kamu kepada Allah yang menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun. Sekiranya kamu benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil dalam Al-Quran menunjukkan adanya sembahyang sunat gerhana sampai matahari atau gerhana. Alhamdulillah kita sudah semuanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin bismillah, kita pergi kepada pengajian kitab kita, kitab Lubab Nufuti Asbabun Nuzul karangan Al-Marhum Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kita lihat kepada perbincangan mengenai ayat 17 hingga ayat 20 surah Al-Baqarah. Pada bahagian akhir nota yang pertama, itu bahagian akhir. Kemudian datang saya akan buat nota untuk ayat-ayat yang seterusnya. Kita dah hujung dah tu kan? Tuan-tuan saya dah hujung dah. Ayat 17 hingga ayat 20. Sebelum kita membacakan asbab nuzul ayat 5, kita lihat terjemahan yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara
bandingan mereka orang munafik ini. Kata Nabi SAW, bandingan orang-orang munafik ini, kata Allah SAW, kamasalil ladzi istawqada nara, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma hawlahu, apabila api itu menyedarangi sekelilingnya, Zahaballahu biduni, Allah hilangkan cahaya itu, cahaya mereka itu, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Pemanggilan ini satu tamsilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang munafik ni, sebenarnya dia nampak keindahan Islam. Dia nampak. Kita cerita tentang orang munafik dalam kuliah-kuliah yang lalu. Apa ciri-ciri mereka telah kita ketahui sedikit. Di depan orang-orang beriman, mereka berkata mereka itu beriman. Ya tak? Betul kan? Di hadapan orang beriman, mereka kata mereka beriman, kami beriman juga. Tetapi di belakang orang beriman bersama mereka, apa yang mereka kata, kita berlakon je, main wayang je. Kita beriman. Kita tak percaya langsung pun dengan agama Muhammad. Mereka memperbalok-balokkan orang beriman. Macam kisah yang kita baca, sebab-sebab turunnya ayat yang kita bincang sebelum. Ya. Allah mengajar pengikut-pengikutnya cara bagaimana nak mempermain-mainkan para sahabat radhiyallahu anhu. Puji bagaimana Allah Tuhanlah yang bela-bela. Di belakang sebenarnya dia kata bodoh. Pengikut Muhammad semua bodoh. Sebenarnya mereka nampak dah kebenaran Islam. Kenapa? Islam ini kan adalah cahaya yang menerangi jiwa, menerangi rohani setiap manusia. Ya tak? Islam itu maksudnya selamat. Segala apa yang ada dalam Islam adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Ramai dah manusia yang nampak keindahan Islam. Ramai, cukup ramai. Tapi mereka tetap juga tidak mahu memeluk agama Islam. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala ada hidayah tak. Taufik ada dah hidayah. Lepas Taufik ada tak. Jauh di hati kecil mereka, dalam hati kecil mereka, mereka mengakui kebenaran Islam. Tapi mereka tak bercadang, tidak tergerak hati untuk memeluk agama Islam. Macam juga Abu Jahal. Abu Jahal sebenarnya nampak kebenaran Islam, tapi dia kerana takut hilang kemegahan dunia, hilang kedudukan, hilang jawatan. Kalau dah jadi yang masuk Islam, jadi orang biasa lah, bukan lagi tokoh pembesar Quraisy, dah duduk bawah Muhammad dah pula. Sekarang aku dengan Muhammad sama level, sama kedudukan. Pemimpin besar, dia pemimpin besar, aku pemimpin besar. Kalau aku masuk Islam, aku duduk di bawah Muhammad. Kedudukan aku lebih rendah daripada kedudukan Muhammad. Jadi dia tak boleh. Dia tak boleh, tak terima hakikat. Maka penyudahnya sampai beliau mati dalam peperangan Badar, Abu Jahal ini tetap dalam keadaan kafir. Kenapa? Ramai orang